Akak tak pergi beli ayam kat situ. Akak biasa memang ada khas tempat kita orang tu ada kan. Awak tu beli ayam cara bersih lah. Memang percaya dan yakin. Jijik lah. Memang jijik. Kita tak tahu dia bersih, suci ke, halal ke halal haram ni. And then even though dia sembelih, tapi kalau macam tu punya proses, saya rasa jijik lah. So shouldn't be lah kalau kat sini kan. Macam proses macam tu kan. Should be more hygiene. Dan orang Semborong tu yang banyak sembelih ni orang Bangla lagi orang yang kita tak tahu orang dia kan. Itu yang abang nampak je Bangla yang banyak sembelih. Cara dia sembelih tu dia cukup ayam dia sembelih je. Cukup ayam sembelih je. Cukup ayam tak tahu baca pun tak nampak kat mulut dia. Dia ambil tak nampak. Dia main sembelih je. Lepas tu campak atas lantung tu. Bakul ke lantung, dia masukkan ayam tu dalam ni. Dalam Dalam yang mesin untuk ni. Buang bulu tu. Yalah, biar putus lah. Orang kata janganlah sampai ni terus. Kadang-kadang pakai mesin je kan. Kat pasar, kita pergi beli ayam tu, kita suruh dia sembelih. Kita dah nampak ada ayam tu disembelih.